Sophie, jalan-jalan pergi ke Jengka. Dulu dengan SMS, sekarang dengan Popsley. Nak tanya, memang pergi yang dekat yang naik je ke? Sophie suka lepaskan peluang. Apaan tu? Lupa masa di partnership tak sebut nama Syami. Oh, lupa. Kau jenis yang habis mandi sumpah peluang. Ira bawa tasbih. Bantu. Masuk sini nak tunjuk slay tapi tergedi je lebih. Kanda tercekik sudu. Betul. Hati-hati partner dengan Ira. Sebab sebelum ni superstar takut jadi super seni. Syami kuat main TikTok. Walaupun aku tak perform kat konten Alif, tapi view aku stay on top. Pergi kenduri makan beradab. Syami ni suka menyapa orang bercakap. Nampak sangat diri tu tak ada adab. Lokman pakai seluar LG ni. Apa tu? At least kalau aku dah release, aku dah carry seluar penyanyi. Tapi kau masih tempat yang sama, shaming orang sana sini. Pergilah kahwin guna jeti. Lawan aku dia gelap macam KT tapi kau dia gelap tempat dia anxiety. Jalan-jalan ke kampung beringis. Boboy muka dah ganas, nampak kasar. Ipan gentak sikit dah nangis. Aisyah tiada kelas. Orang lain revenue makin sedap, makin rajin, tapi kau makin malas.